Setali abang makan colek saya mau tengok. Kemudian colek. Boleh makan 4 juta orang be. Okey, assalamualaikum. Saya Mu. Hari ni abang mai dekat Miu Del Lemah, Gaung Pasir Mah. Jadi abang mai sini disebabkan abang nak mai makan colek saya Mu. Kemudian colek sini memang betul-betul puas hati saya Mu. Jadi ikut abang, let's jom saya Mu. Let's jom. Okey, saya mau tengok kemudian orang mai makan colek kedai dia memang betul-betul ramai saya Mu. Penuh orang. Memang betul-betul pesta colek asal ni saya mau tengok. Oh, puas hati tu. Okey, saya mau tengok kemudian colek dia tu kan penuh saya mu. Macam-macam jenis pilihan saya mu nak makan gapo colek ada belakang saya mau tengok. Puas hati sini tu. Okey, hok ni saya mau tengok penuh pilihan ni, hok ni panggil lok cing bakar-bakar. Pilih gapo saya mau pilih ya. Macam-macam jenis ada. Saya mau tengok. Okey, hok mana nak makan colek kerai pun ada juga saya mau tengok. Kerai mu penuh. Sebagai. Okey, hok ni pula colek perut saya mau tengok. Colek perut penuh saya mu. Ni pelepong dia tu. Pelepong penuh. Hak mana nak makan colek malah pun ada. Colek papia pun ada. Crunchy bunyi. Pergi tu crunchy dah saya mu. Okey, saya mau tengok. Ni pula colek air. Saya mau tengok. Air dia tu kayak berjuicy molek. Besar-besar gini saya mau. Udah celup tepung pun ada. Ikan celup tepung pun ada deh. Okey, be hot special sini deh. Kita ada set tali. Hot harga 15, harga 35, harga 55. Paling orang mitok, orang ramai mitok harga 55. Sebab gapo? Kita campur semua ni be. 12 jenis dengan ada colek buah, ada santai, ada belakang, boleh makan 4 juta orang be. Okey, assalamualaikum saya Mu. Hari ni abang mari dekat Miu Del Lemah, saya mau tengok kemudian colek atas meja abang ni ke sangat-sangat meriah molek saya Mu. Tu barang. Jadi, mula-mula ni abang nak makan colek malah deh. Sini kalau boleh puasa pesta colek saya Mu. Tu barang. Lepas buka puasa, kita moreh dengan colek gini sangat-sangat sempurna. Bismillah. Wow. Colek dia tu main peran Wow. Hak mana nak makan colek perut dengan pelepong pun ada juga deh. Ni saya tengok. Kita konstrang ni biar gabung dengan colek dia ni sedap ah. Saya mau tengok tu barang Kita ambil gini, tengok. Gabungnya pelepong dengan perut. Bismillah. Wow. Wow. Dia gabungnya dua colek, gabung pula pelepong dengan perut. Sempurna molek rasa saya mau. Okey, ni pula colek popia deh. Saya mau tengok colek popia dia ni. Tu. Crunchy-nya popia dia. Nak tu ada mula abang saya mu. Crunchy popia ni saya mu. Ni pula abang nak terah sompang dia. Saya mau tengok ni. Wow. Dia rasa masa-masa pedah-pedah. Oh, puas hati ni saya mu. Kemudian colek buah-buah deh. Tengok kita ambil ni. Buah dia memang betul-betul fresh. Comel kat tu. Bismillah. Colek buah dia sedap. Sedap. Jadi saya mu, orang mari sini disebabkan nak makan set talen ni, saya tengok. Dalam satu talen ni ke macam-macam jenis ada. Jadi abang tak tahan saya mu, abang nak makan dulu. Sos dia tu main peranai. Tu, pekak molek sos dia tu. Bismillah. Dalam set ni, udai pun ada saya mu tu. Udai besar-besar gini. Icoh ni, bagai Udai fresh. Wati. Ni pula air dia deh. Wow. Hancur lebuh saya mau pala nak katanya crunchy dia goreng ni. Popia pun ada.
Teruk pun ada. Pelepong. Banyak sangat pilihan saya mu. Tak tahu nak makan apa masa. Dalam set ni juga dia ada kerang deh. Ambil kerang ni saya mu. Kerang ni kalau moreh wajib kena ada. Tengok bahagian. Colek buah pun ada. Lontan pun ada. Jadi hok mana ambil set talen ni ke? Dia cukup lekat belakang dah. Wow. Okey saya mu. Menu colek moreh habis hari ni ke? Memang betul-betul kombinasi yang sempurna saya mu ni. Bagai boh.